Laksamana Tan Sri Mohd Ramli bin Abu Bakar mula berkhidmat dengan TLDM di Maktab Tentera Diraja pada 30 November 1964 sebelum meneruskan latihan asas di Britania Royal Naval College, BRNC, Dartmouth, United Kingdom. Beliau telah ditauliahkan sebagai pegawai TLDM dengan pangkat LT Muda pada 1 September 1967. Pernah menjadi pegawai pemerintah kapal KD Chris, KD Serang, KD Hang Tuah dan KD Lekir. Beliau juga pernah menjadi pegawai staf rancang dan operasi di Kementah dan pegawai memerintah KD Pelando, memperolehi ijazah Sains Politik dan Sarjana Perhubungan Antarabangsa dan Strategi daripada University Lancaster, United Kingdom. Alumni University Georgetown dan JFK School of Government, University Harvard, Amerika Syarikat. Laksamana Tan Sri Mohd Ramli memegang jawatan sebagai PTL pada 13 Ogos 2002 dan bersara pada bulan Ogos 2003. Detik-detik kegemilangan beliau sepanjang menjawat Ketua Turus Tentera Laut. Pegawai memerintah pertama KD Lekir pada tahun 1984, memulakan perolehan perumahan sektor awam untuk digunakan sebagai rumah keluarga bagi pegawai dan anggota TLDM di Lembah Klang pada tahun 1987. Pada tahun 1988, memulakan program perolehan kenderaan dan mengurus sendiri. Pada tahun 1989 mengetuai kumpulan ke UK untuk memilih pesawat helikopter bagi pembentukan cawangan udara TLDM. Pada tahun 1990 mendapatkan tanah milik tentera darat untuk dijadikan tapak KD Sri Gombak. Mengusahakan tukar ganti tanah untuk membangunkan Pusat Hidrografi Nasional di Pulau Indah pada tahun 1990. Mengusahakan pembinaan hospital di pangkalan TLDM Lumut pada tahun 1991. Pegawai TLDM pertama yang dilantik sebagai Asisten Ketua Staf Komunikasi dan Elektronik, Komlik, di Markas Angkatan Tentera Malaysia, MATM, pada tahun 1993. Pegawai TLDM pertama yang dilantik sebagai Asisten Ketua Staf Perancangan Pertahanan di MATM pada tahun 1996. Mewujudkan ungkapan Gugusan Semarang Peninjau, GSP, bagi semua terumbu karang milik Malaysia di Laut Cina Selatan pada tahun 1999. PTL Malaysia pertama yang diberi penghormatan memeriksa perbarisan tamat latihan BRNC pada bulan Disember 2002. Jika bahan ini bermanfaat kepada anda, subscribe, likes dan share.